Semenanjung. Di Asia Tenggara, ini Aceh. Aceh ialah orang Campa yang kalah. Mereka sedang membentuk satu kerajaan yang besar. Ketika zaman Osmaniyah, mereka menjadi tentera yang paling kuat di Asia Tenggara. Aceh satu-satunya bumi yang tak pernah dijajah. Oleh sebab itu, mereka memiliki kepahlawan Melayu asal daripada Campa. Hari ini kalian lihat bangsa pahlawan, carilah orang Aceh. Mereka tidak akan menyerah kalah. Dan perempuan mereka pun menjadi pemimpin yang hebat. Mereka tak akan menyerah kalah. Bahkan apabila di zaman era moden, mereka tak tunduk pada Jakarta, sehingga Jakarta tunduk pada mereka. Hebat perjuangan orang Melayu Campa yang asal. Oleh sebab itu kita lihat, Osmaniyah memilih Aceh sebagai gubernur untuk mewakili Osmaniyah di sebelah timur. Bendera yang digunakan oleh Aceh ialah bendera Osmaniyah, yakni bulan bintang yang warna merah putih, itulah warna Osmaniyah. Melaka juga dijadikan sebagai hub yang kedua. Utama ialah Aceh. Melaka ketika Sultan Mansur Shah dilantik untuk menjadi gubernur yang kedua. Dan mereka juga bersama-sama untuk membantu Osmaniyah. Dan rupa-rupanya alam Melayu ini ialah sebahagian daripada Osmaniyah. Dan pusat sebelah timur pula ialah di Amanillah, yang terletak di Filipina sekarang. Yang kemudian bumi ini telah dimurtadkan oleh Spanyol, kemudian dimurtadkan lagi oleh Amerika, sekarang telah menjadi Manila. Amanillah telah betulkan menjadi Manila. Sebuah simbol kerajaan Islam yang terbesar di timur telah menjadi bandar murtad 100%. Sayang, itulah sejarah yang malang orang Melayu. Kita sentiasa mencipta sejarah yang malang. Dulu, kini, dan selama-lamanya barangkali. Kita lihat, ketika Osmaniyah memerintah di Istanbul, ini ialah Museum Melaka. Sebenarnya bukan ini yang Istana Melaka. Istana Melaka bukan pada kayu. Mengikut Portugis, Istana Melaka ialah di antara istana yang terbesar di dunia ketika itu, yang mengalahkan istana di Portugal. Portugal itu asalnya Andalusia, yang namanya Portugal. Portugal maksudnya limau, oranges, yang sudah menjadi Portugal sekarang. Kita lihat nama-nama di Spanyol, masih lagi kebanyakan nama Islam. Madrid, itu asalnya Majri, sungai. Kita lihat di sebelah timur ataupun di belakang selatan di Prancis, namanya Marseille. Nama asalnya Marsa Ali, Pelabuhan Ali. Oleh sebab itu Malacca, tadi kita sebut Malaga, Malacca, Lisbon, dan nama-nama yang ada di Spanyol masih kita boleh trace dalam bahasa Arab, menunjukkan sejarah yang gemilang. Islam bertapak di situ 700 tahun dan membina Eropah daripada zaman kegelapan menjadi satu zaman era yang agung. Dan inilah bendera Osmaniyah. Di sebelah kiri ini yang masih menjadi bendera Turki ialah bendera Osmaniyah, yang simbol kepada kerajaan Islam yang terbesar ketika itu. Dan bendera Aceh ialah bendera yang sama, cuma diletakkan pedang. Bendera Melaka masih sama seperti bendera Turki sekarang. Melaka ketika Sultan Melaka masih menggunakan bendera yang sama. Bahkan Filipina juga menggunakan bendera yang sama. Maksud kita namanya itu kerajaan Sulu. Dan di Maluku, Al-Muluk, nama sekarang Maluku, juga kerajaan Islam yang menggunakan bendera yang sama. Maksudnya kita adalah Osmaniyah. Tetapi tidak pernah ada satu buku pun di negara kita yang tulis bahawa negara kita berada di bawah Osmaniyah, kecuali dengan rendah dirinya buku saya yang bertajuk Turki dan ada di belakang. Ini saya cuba tunjukkan kembali bahawa Melaka dengan bukti yang kita ada ialah sebahagian daripada kerajaan Osmaniyah, dan mereka memiliki infrastruktur ataupun logistik tentera yang terbaik di dunia ketika itu. Dan ini diakui oleh Portugis. Portugis mengatakan ketika kami bertemu dengan orang Melaka, mereka mempunyai senjata yang lebih baik daripada negara kami dan lebih baik pada Jerman. Jerman negara yang dibina oleh umat Islam. Kita tidak tahu bahawa Jerman pernah diasaskan oleh umat Islam, sebab universiti pertama di Jerman dibina oleh umat Islam. Murid pada Ibn Rushd, iaitu Universiti Frankfurt. Kemudian Universiti Munich dibuka oleh umat Islam. Begitu juga dengan Universiti Leuven, 3 buah universiti besar di Jerman dibuka oleh murid kepada murid Ibn Rushd. Dan Jerman telah membina teknologi yang tinggi. Kata Portugis, ketika kami menentang Melaka, kerajaan Melaka mempunyai senjata secanggih Jerman. Dan rupa-rupanya senjata yang ada Jerman, senjata yang ada Melaka berpunca daripada Osmaniyah. Itulah kekuatan umat Islam ketika itu. Umat Islam bukan jatuh kerana senjata,
Tetapi Kota Melaka tidak rubuh, tapi Kota Melaka dirubuhkan daripada dalam. Pengkhianat yang sentiasa berlaku dalam sejarah Melayu.